bulanan 800 lebih. Nak cari kereta yang boleh full on untuk kawan-kawan yang bergaji 2,5 hingga 3,000 dah layak untuk mohon kereta ni. So, ini adalah Toyota Vios tahun 2022 1.5 e-spec. So untuk dia punya harga on the road ni 64,800. Yang ini harga dia without insurance dengan road tax. Untuk kawan-kawan yang nama tak cantik, okey, ataupun ada masalah dokumen pun boleh cuba mohon untuk kereta ni. So untuk bulanan kereta ni dalam 800 lebih. Dan yang paling penting, anda boleh cuba apply untuk full on 9 tahun. Lagi-lagi kereta ada lagi full service record dengan Toyota Malaysia dan warranty sampai tahun 2027 dengan kilang . Okey, so mari kita tengok kereta ni datang sekali dengan cat original. Semua cat dia masih original, kilat-kilat. Lampu LED, bawah ada lagi fog lamp. Di sini ada lagi lampu DRL. So depan Vios Jerung ni nampak memang cukup sporty lah. Bagi saya memang tak perlu buat modifikasi lagi. So untuk rim kereta masih kekal dengan rim original. Bunga tayar ada lagi 90%, masih sangat tebal lah. Lepas tu di sini ada keyless entry. So interior kereta nampak memang cukup cantik. Tengok condition memang banyak elok lah. Kalau korang beli kereta dengan JB Autoworks memang tak akan rugi. Okay, so kerusi pun adalah leather seat. Condition pun banyak cantik. Lepas tu mileage kereta baru 80,000 lebih sahaja. Dan kereta ni ada lagi sport mode ataupun eco mode. Push start button di atas lah. Steering pun adalah multi-function steering. Lepas tu skrin dia ni original touchscreen display dari Toyota. Ini untuk keselamatan. Kereta ada lagi dashcam. So untuk ruang Vios Jerung ni mungkin dia ada kecil sedikit. Okey, dia kecil sedikit. Dan sama satu atas sini mungkin rasa ada sikit pendek. Kalau orang yang tinggi sikit nak duduk mungkin rasa tak begitu selesa. Setiap kereta pun ada dia punya kelebihan pun ada juga kelemahan. Okey, so di sini ada lagi 2 USB charging port. Okey, so bahagian belakang Vios Jerung ni nampak memang cukup sporty, lampu tajam-tajam dengan satu original spoiler kecil-kecil. Okey, so untuk boot punya ruang pun sangat luas juga. Sini boleh muat 6 ataupun 7 luggage. Memang cukup luas lah, geng. Okey, so kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang nama tak cantik ataupun ada masalah dokumen sikit-sikit, anda pun boleh cuba apply dengan kereta ni. Monthly dia dalam 800 lebih. Kereta masih boleh loan lagi 9 tahun. So, kalau korang minat cepat-cepat PM dengan saya dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti mestilah datang ke JB Autoworks. Kita jumpa next video.